Oi kawan, aku ada buat live kutuk hang ke menatang? Weh, bila aku buat Oi kawan. aku cakap aku tak percaya kat hang. Tak percaya sudahlah yang nak menghasut orang dah. Kenapa? Aku cakap dia Mia dah 4 kali dah. Hoi, manusia macam hang ni tak payah. Sekarang ni aku tanya, hang ada masalah dengan aku ke apa? Aku tak percaya dekat hang. Tu saja. Tak percaya itu urusan hang dengan aku ke? Hang tak percaya pergi mampu hang lah yang nak pergi hasut orang dah pasal apa? Mampu hang lah. Oi, tak payah hero sangat. Jom lah kita jumpa. Jom kita jumpa, tak payah. Hang bagi location kat mana? Hang nak orang nak nanya sangat. Oi, ini manusia lawak. Sampai aku cakap dengan hang, orang pecah hang tak layan. Menatang, aku tanya hang. Jomlah jumpa, aku nak tanya. Menatang tak payah cakap hang location hang mana? Tak payah. Dia sini aja. Kita pendekkan cerita. Aku nak jumpa hang. Aku tak nak jumpa hang. Buat jumpa hang. Kawan, berani belakang tak payah, depan-depan lah. Depan-depan. Aku tak percaya kan. Depan-depan ni cerita dia. Hang tak suka, kita jumpa depan-depan. Ada masalah tak nak jumpa depan-depan? Aku tak ada masalah, tapi aku tak nak jumpa. Okey, boleh tak hang tak payah nak sebut dia macam ni? Dia macam ni. Menatang, hang dengar sini. Aku tak petik hang. Jangan petik aku. Hang faham? Bila masa aku petik? Oi, hang punya duduk buat fitnah dekat aku. Gila babi menatang hang ni. Oi, kawan. Ada aku duduk kutuk hang? Tak ada aku rasa. Bila masa aku kutuk hang? Bila masa hang kutuk aku duduk dalam live, duduk terpaling hang ni. Dalam live sana bumbang sana, dalam live sini bumbang sini. Sorry Mia, aku tak sudi layan. Dah tak sudi hang penakut, hang kerak totel hang buang bagi anjing makan dah cibai. Sorry siapa macam bodoh punya orang, penakut macam tak payah sembang ah. Siapa macam hang aku tak. Tak payah cerita dah, hang berani tak berani je. Bodoh, penakut. Dalam live duk petik-petik nama orang ambil ubat hang. Ambil ubat hang, aku dah kata senang, aku nak jumpa. Tak payah nak melayan-melayan, tak payah, jumpa je.